Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah penghayatan rukun negara, pemakin keharmonian dan kemajuan Malaysia. Hadirin yang dihormati, tahukah anda rukun negara boleh menyatukan rakyat yang berbilang kaum? Walaupun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita masih berkongsi satu identiti, iaitu sebagai rakyat Malaysia. Sekiranya setiap rakyat menghayati prinsip rukun negara, kita pasti akan hidup dalam suasana aman dan saling menghormati. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Hadirin yang dihormati, rukun negara juga mampu membentuk sahsia dan jati diri rakyat. Prinsip seperti kesopanan dan kesusilaan serta keluhuran perlembagaan seharusnya dapat mendidik kita agar menghormati undang-undang, berdisiplin dan bertanggungjawab. Anak-anak muda yang berakhlak mulia ialah aset paling bernilai dalam membina negara yang berjaya. Hadirin sekalian, penghayatan rukun negara menjadi asas kepada kemajuan negara. Negara yang aman akan menarik perhatian para pelabur. Oleh itu, ianya mampu meningkatkan ekonomi dan melahirkan masyarakat yang produktif. Tanpa perpaduan adalah sukar untuk kita mencapai pembangunan yang mampan. Benarlah bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin sekalian, penghayatan rukun negara sewajarnya bermula daripada diri sendiri. Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya menghormati guru dan rakan, mematuhi peraturan sekolah serta mengamalkan semangat tolong-menolong tanpa mengira kaum dan agama. Ingat, perubahan besar sentiasa bermula dari langkah-langkah yang kecil. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap minggu, tetapi perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Dengan perpaduan yang kukuh, negara akan terus aman dan maju dan dihormati di persada dunia. Hadirin sekalian, izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Kalau ada seumur di ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Rukun negara dijunjung dipegang, Malaysia harmoni, maju lestari. Sekian, terima kasih.